Terima kasih Kerajaan Negeri Johor. Maju. 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 Berapa peniaga dia? 14 orang YB. 14. Ni sebelum puasa itu hari tak ramai lah masa puasa kan. Yang sebelum dia cerita dia gini YB. Sebenarnya kita ni semua nak gabung dengan ada satu organizer. Betul. Tapi dibatalkan di saat akhir. Oh. Jadi kita yang dah ada ni dah keluarkan modal, dah apa dalam mengharap kena terus lah. teruskan. Mudah-mudahan bagus Kalau beli orang buka berniaga mesti nak kena untung. Betul YB. Sebab saya pernah berniaga macam ni dulu. Tak untung punya dah sakit kepala. Tapi YB kena sokong dengan kami. InsyaAllah. Saya daripada dulu memang sokong berniaga. Kalau awak ada cadangan, macam mana nak buat kawasan ni biar Memang lebih ada molek. cadangan. Dulu ada juga daripada Ketapang semua nak masuk sini kan. Jadi kalau boleh semua tu, saya memang harapkan tempat ni memang menjadi. Bahagiannya kita bantu dari segi stall pun kita bantu. Dia mungkin 50-50 macam tu lah. Saya tengok kat sini pun masih kurang tapak gerai lah, berbeza dengan tempat lain. Okey. Nanti boleh berhubung lah kalau ada apa masalah. Oh, cakap orang putih Kadang-kadang pandai. Boleh.